Nampak wajah tu takut. Saya pun tengok dia macam ketakutan. Saya pun peganglah bahu dia. Ya adik, saya nak minta maaf kat Datuk. Nak minta maaf? Buat apa? Buat salah apa? Dulu ada orang duk kata Dr. Daniel ni pergi Mesir, dia belajar cuma medical science. Dia cuma belajar sains saja, medik. Ditaja oleh kerajaan, dia dapat beasiswa. Dia belajar sains, dia bukan belajar agama. Jadi dia bukan tahu bahasa agama, dia pergi belajar sains saja, dia bukan belajar. Dr. Daniel, betulkah orang mengatakan Dr. Daniel ni Wahabi? Ini soalan popular cikgu. Cikgu Amir pernah dapat? Ada juga dapat soalan macam ni tentang Dr. Daniel. Tu jemput saya ceramah ada juga kan. Soalan popular ada. Nak dengar jawapan. Saya teringat Jumaat baru ni, hari ini Ahad kan, Jumaat baru ini saya sembahyang Jumaat di sebuah masjid dekat tempat saya tinggal. Lepas sembahyang, datang seorang anak muda umur 20-an, muda lagi, muda telang-tantang. Datang, Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak wajah tu ketakutan, nampak wajah tu takut. Saya pun tengok dia macam ketakutan. Saya pun peganglah bahu dia. Ya adik, saya nak minta maaf kat Datuk. Nak minta maaf? Buat apa? Buat salah apa? Dulu ada orang duk kata Dr. Daniel ni pergi Mesir, dia belajar cuma medical science. Dia cuma belajar sains saja, medik. Ditaja oleh kerajaan, dia dapat beasiswa. Dia belajar sains, dia bukan belajar agama. Jadi dia bukan tahu bahasa agama, dia pergi belajar sains saja, dia bukan belajar agama. Beasiswa dia untuk sains, bukan untuk agama. Jadi saya pun percaya, saya pun ceritalah ke orang. Di hari ini saya main dan minta maaf lah kat Datuk. Maafkan saya maafkan. Tak apa adik, tak apa insya-Allah. Jadi betul, saya pergi Mesir atas beasiswa JPA, betul. Dan JPA hantar saya ke Mesir ambil bidang medical science. Itu betul. Saya belajar sains perubatan di University of Alexandria, Egypt. Betul, itu betul. Dan JPA dan mana-mana institusi tidak pernah memberikan pada saya beasiswa untuk belajar agama. Betul, betul. Orang kata itu betul. Tapi dia silap. Dia silap tak mana? Dr. Daniel tak pernah belajar agama. Itu silap lah. Pergi beasiswa agama tak ada. Tapi di sana dia tak belajar agama. Itu silap lah. Adalah kesempatan untuk belajar agama. Tak perlulah kita cerita panjang. Tapi sempat jugalah belajar agama. Dari situ nak kongsilah apa yang doktor belajar pada orang lain. Itu sajalah. Bukan banyak sangat ilmu. Cuma nak kongsi apa yang kita belajar. Itu saja. Kemudian tengah-tengah kita kongsi, orang kata pula Dr. Daniel Wahabi. Lah, nama saya Daniel bukan Abdul Wahab. Dia panggil juga Wahabi. Sudah kita jawab panjang lebar. Tadi tak payahlah saya panjang lebarkan jawapan. Jawapan saya tak pernah berubah. Sejak saya mengajar dulu tafsir, itu yang sempat saya belajar berguru di Mesir, tafsir Al-Quran dan kefahaman hadis. Balik Malaysia, cuma share apa yang saya belajar di sana, insya-Allah. Dan kitab-kitab yang digunakan, saya sebut sekian lama, tak ada satu pun kitab karangan orang Wahabi. Nama Syekh Abdul Wahab ini, nama itu saya kenal begitu saja. Tapi nama kitab dia saya pun tak tahu. Tak pernah talaah walaupun sekali kitab Syekh Abdul Wahab. Tak pernah berguru kitab Abdul Wahab walaupun sekali sampai sekarang. Balik dari Mesir, duk tumpu Ibnu Kathir, kemudian tafsir Al-Azhar, kemudian Qurtubi sampai sekarang. Tak kenal langsung pemikiran Syekh Abdul Wahab yang dikatakan bahawa pemikiran Wahabi. Tak pernah. Jadi saya juga mengatakan saya tak berminat langsung dengan Wahabi. Sebab itu tak pernah baca kitab Wahabi. Tak berminat langsung dengan Wahabi. Dan yang ketiga, saya juga pernah mengatakan tidak perlu kita sama sekali pada Wahabi. Tak perlu. Kita dah ada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa pentingnya Wahabi? We have the Quran and the Sunnah with us. And we have a set of methodology to understand the Quran and the Sunnah. Wahabi, buang. Guna bahasa saya. Wahabi, buang saja. Kita dah ada metodologi yang cantik yang dibawa oleh para ulama yang muktabar. Cukup, insya-Allah.
Tapi dah tanya Wahabi sekejapnya. Semoga ada. Kadang-kadang saya usung juga kitab-kitab yang ada. Ni saya nak baca sikit. Ini Ridwan, Jeff. Buku Hamka. Teguran suci lagi jujur terhadap Mufti Johor. Ridwan, boleh fokus. Saya nak baca sikit ya. Tak ambil bahasa banyak pun. Buku. Teguran suci lagi jujur terhadap Mufti Johor. Mufti Johor sebelum ini. Bacalah. Mufti itu siapa dia, bacalah. Biar ada isu. Ada tuduhan yang Mufti Johor buat. Tuduhan yang Mufti Johor buat terhadap satu kumpulan di Indonesia. Maka Hamka bangun menjawab dan mengatakan ini fitnah untuk Mufti Johor. Okey. Baik, antara fitnah dan sebagainya, antara perkara yang dibincang dalam buku ni ialah ini saya baca, ini tulisan Hamka. Dituduh kami kaum Wahabi. Ada isu tu. Hamka pun kena, cikgu. Hamka pun kena. Dituduh kami kaum Wahabi. Siapa itu kaum Wahabi? Itulah pengikut ajaran Muhammad Abdul Wahab An-Najdi yang hidup pada kurun ke-12 Hijrah. Lebih kurang kurun ke-18 Masihi. Dari mana dia mengambil pelajarannya? Dari karangan-karangan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, dan mazhab mereka ialah Hambali. Oleh itu, mereka, iaitu Muhammad Abdul Wahab, bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Itu panjang-panjang cerita, kita lompat. Bagi kami yang dikatakan kaum muda itu, tidaklah keberatan jika dituduh sebagai Wahabi. Ni Hamka. Artinya, hampa panggil aku Wahabi pun tak apa. Hamka. You all panggil I Wahabi. Tidak keberatan saya menerimanya, kata Hamka. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu, semasa pengetahuan agama hanya dipercayai dari mufti-mufti sahaja, era Hamka, 20, 30 tahun dahulu, nak belajar agama, orang pandai agama, mufti je lah. Kita nak tahu agama, pergi kata mufti. Mungkin orang takut dikatakan Wahabi. Tapi sekarang orang telah tahu bahawasanya Wahabi tidak lain daripada penganut mazhab Hambali. Dan memang mazhab Hambali terkenal mempertahankan sunnah. Jadi Wahabi itu bagi ikut kajian Hamka, dia detailkan mengapa orang kata Wahabi sesat. Tak mana silapnya. Ni baca. Hamka kata tuduh I Wahabi pun tak apa. Sebab Wahabi ni dia mazhab Hambali. Hambali ni terkenal keras mempertahankan sunnah. Pegang sunnah betul-betul, terkenal. Jadi mereka itu seperti itu. Jadi keras mempertahankan sunnah, takkanlah sesat. Juga dari ahli sunnah wal jamaah. Cukuplah dengan jawapan itu. Tak payah meleret-leret kan. InsyaAllah. Cikgu ada buku ni, cikgu? Saya pun tak tahu nak cari kat mana. Dapat ni lama dah. Okey, insyaAllah. Kak Pipa clear? Okey. Kok ada adik-beradik kan yang tuduh Dr. Daniel Wahabi, so dia beli buku ni. Tak payah nak jawab panjang-panjang. Okey.